Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Tuan-tuan, masalah tawassul dan istighatsah telah dibahaskan oleh ulama. Majoriti ulama mengharuskan, tetapi Wahabi Salafius tidak menerima tawassul dan istighatsah. Tak terima, tidak ada masalah, tetapi yang jahatnya ialah menjadikan isu ini sebagai modal untuk mensyirikkan pihak yang lain dan mengelirukan masyarakat dalam isu ini dengan fakta yang tidak benar. Bahasa mudahnya, lain yang orang buat, lain yang mereka faham. Kemudian dakwah itulah yang orang lain buat, seperti kenyataan di dalam video ini. Sedangkan orang lain tak faham macam itu pun. Jom tengok video dia dulu. Bagaimana pula pandangan berkaitan, mungkin ada setengah pihak yang mana bila pergi ke kubur Sayyidina Hussein, mereka menyebut madad ya Hussein, ataupun mereka kata labbaik ya Hussein. Jadi bagaimana kedudukan status orang yang menyebutkan perkara ini, dan bagaimana pula kedudukan jika seseorang itu dia pergi ke kubur pada para wali menyebutkan perkara yang hampir sama, cuma nama pula diubah. Jadi adakah ada persamaan di antara orang yang pergi ke kubur Sayyidina Hussein menyebutkan madad ya Hussein, dan juga pergi ke kubur wali yang lain menyebutkan nama wali yang berbeza? Mohon pencerahan daripada Sahibus Samahah. Terima kasih. Tuan-tuan, ringkas saya nak jawab benda ni. Adalah ganjil bagi sesiapa yang mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah kerana duk panggil Sayyidina Hussein, tapi dalam masa yang sama dia pun pergi panggil wali yang lain. Ya Nazim Haqqani ke, wali kat Pulau Besar ke, wali apa-apa sekarang ni pakat duk pi buat upacara di kubur, duk panggil wali ya ni madad ya fulan, madad ya fulan. Kalau nak dibandingkan antara tok guru tarikat depa yang depa panggil dengan Sayyidina Hussein, siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Siapa lebih dekat? Sayyidina Hussein lebih dekat dengan Nabi. Sebab itu ada satu buku seorang apa nama At-Tijani, dia tulis satu buku yang dulu ramai orang baca dan terpengaruh dengan Syiah. Tajuk dia Summah Tadait. Dalam buku tu dia kata, kalau orang sunnah, dia kata sunni, boleh doa kepada kubur Abdul Qadir Jilani, minta pertolongan Abdul Qadir Jilani, padahal dia keturunan yang keberapa Nabi. Kenapa kami salah kalau panggil ya Hussein? Tuan-tuan pergi tengok di Mekah kan, tuan-tuan jumpa di tambah bulan Asyura ni, tuan-tuan tengok di Iran, di Iraq, semua ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Tak ada ya Allah. Tuan-tuan pergi ke Iran, tuan-tuan pun tengok di dinding-dindingnya ya Hussein, ya Hussein. Atas alasan kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita kena doa pada Hussein, Hussein yang doa pada Allah. Ini ni tarekat Naqsyabandi ni, dia kata siapa yang doa terus pada Allah adalah tak sah jika tidak melalui wali. Wali hak dia kata tu, hak dia pergi kata betul tarekat dia tu, wali tu tok syekh tarekat dia saja. Syiah panggil Hussein, Hussein lagi dekat. Kalau hampa boleh panggil, Syiah boleh panggil Hussein. Ini sebenarnya jarum halus untuk bawa masuk ajaran Syiah. Okey, saya buat satu contoh lagi. Kalau panggil Hussein, Hussein dekat dengan Nabi, cucu Nabi, dekat dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi Isa dekat tak dengan Allah? Tuan tanya, dekat tak dengan Allah? Dekat tak? Orang putih panggil, oh Jesus. Boleh ya? Oh Jesus, help me. Wahai Jesus, tolong aku. Boleh ya? Dia pun tahu bukan Nabi Isa akan tolong Allah juga, tapi perantaraan Nabi. Semua benda ni ke arah menyatukan semua agama menjadi satu. Ni hak kita tengok duk kempen duk buat ni. Tapi duka cita buh nama Abu Hasan Syari, Abu Mansur Al-Maturidi. Baca maqalat Islamin Abu Hasan Syari pun dia tentang benda ni. Apa saja dia buat, bubuh atas nama Abu Hasan Syari, Abu Mansur Al-Maturidi. Padahal itu soal perbahasan ilmu kalam.
Yang kamu pergi panggil kubur wali, kubur apa, Syiah sesat. Sepasal duk pergi tawaf kubur Husin. Hampa pergi tawaf macam-macam kubur duk ada ni. Dia Syiah sesatkan Syiah, dia lupa diri dia. Ataupun sebenarnya dia nak endorse. Macam saya sebutlah. Dulu Arkam tu diharamkan kerana kata duk jumpa Nabi. Ni tarekat hak mereka benarkan ni, dia tiap-tiap malam jumpa Nabi. Ada satu mufti negeri Afrika mana ke? Dia bubuh dalam satu grup. Saya ada dalam tu tentang Naqsyabandi ni. Saya sebut Afrika tu tuan-tuan faham. Dia kata bahawasanya salah satu dalilnya yang menunjukkan siapa yang tak doa melalui wali, doa pada Allah tu salah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri kurnia. Itu maksudnya kena doa melalui wali. Jauh sangat. Artinya selama ni kita duk sebut Rabbana atina, salah. Semua doa Quran ke doa kena kita direct dengan Allah, salah. Kena sebut wali tu. Wali tu Tok Syekh tarekat dia apa? Depa ni dengan hak Syiah ni, kalau tak adik-beradik pun teruk depa lagi. Ada Dr. Wahabi cakap, sudah. Nyanyi doktor tu, Siyawi. Kalau tawasul ni boleh, maksudnya bolehlah minta kat Jesus. Nak dengar tak lagi. Ada Dr. Wahabi cakap, kalau tawasul ni boleh, maksudnya bolehlah kita tawasul minta dengan Jesus. Jesus Kristian tu lah. Sebagai tawasul dengan Jesus. Boleh tak Ustaz beri pencerahan? Saat ni kata tak boleh, patut boleh pula. Saat ni kata tawasul tak boleh. Pasti kata kalau tawasul boleh. Nak pergi tawasul dengan Jesus. Pergi mereka pergi tawasul. Siapa dia nak pergi tawasul dengan Jesus pula. Ni orang panggil dia nak mampu tawasul. Bila masa ada kau orang pergi tawasul dengan Jesus lah ni. Supaya orang kata tahlil ni adalah amalan Hindu. Amalan lepas pada mati ni duk kumpul lagu ni amalan Hindu. Subhanallah. Hindu biasa buat ngatik tak? Allah la ilaha illallah la ilaha. Ada tak? Buat dia ngatik la ilaha illallah. Boleh dia kiyah kata tahlil tu supaya amalan Hindu. Allahu Rabbi. Orang Islam ni buat orang beriman dengan Tuhan. Apa kiyah dengan Hindu? Ni. Tawasul ni dengan wali, dengan gapo, apa jadi kiyah dengan Kristian. Pelik sungguh. Katanya Dr. Ali Jumaah. Apabila orang tanya masalah tawasul ni gini. Pertama kita kecek ni, kita tengok uslub qarinah dia panggil. Kadang-kadang perbuatan orang Islam supaya perbuatan orang kafir. Perbuatan apa dia? Katanya Dr. Ali Jumaah kata, orang Islam time musim sejuk, biasa tradisi musim sejuk, kalau tepat musim sejuk dia akan bakar sapuh, bakar api, pakat duduk gini ramai-ramai. Panah. Orang Islam pun buat lagu ni, orang Majusi pun buat lagu ni. Orang Majusi buat lagu ni kafir dia. Sebab apa? Orang Islam buat lagu ni kok, tak kafir. Sebab perbuatan sama. Itu sebab kita jangan hukum perbuatan orang Islam serupa dengan kafir. Jangan kita lagu tu. Kerana perbuatan orang Islam lagu ni nak menyejukkan tubuh, nak panas tubuh dia. Orang Majusi buat lagu ni, tu nak sembah api. Perbuatan sama. Hak ni kafir, hak ni Islam. Kedua, perkataan orang. Orang Islam kata Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Islam. Kita pun percaya Nabi Isa, mukjizat dia. Tapi orang Kristian kata gitu juga. Orang Nabi Isa ataupun Yesus ini boleh menghidupkan orang mati. Hak ni jadi kafir, hak ni jadi Islam. Perkataan yang sama. Saat ni perbuatan yang sama, hak ni perkataan yang sama. Sebab apa? Beza dia. Orang Islam kecek faham ke dak orang Islam kecek ke mana? Orang Islam kan ditawasul, bukan orang Kristian ni. Dia mau jangan duk kira lagu tu gak Wahabi. Bapa jadi nak mengelirukan orang kampung. Nak menimbulkan syok wasangka pula. Dia tak pernah sembah pun selain daripada Allah Ta'ala. Dia minta hudah Tuhan dia adalah Allah Ta'ala.
Sebab apa? Menimbulkan syok di dalam tauhid dia. Orang kampung lebih murni akidah dia. Dia pasti percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Dia takut kau hatu kau, dia pergi gapo kau, mesti dia ikut Tuhan belakang. Kita yang sesek doktor, sesek dekan fakulti gapo hok ni hodok koya, buat kau ni kan syirik. Syirik apa duk dalam perut dah demo, buat apa takutnya. Ni akidah kita duk sini dah, okay? Sebab tu orang dulu buat gapo-gapo dia jelas dah, di akidah dia tu jelas dah Allah Taala sebagai Tuhan. Boleh apabila boleh tawasul, boleh lah tawasul dengan Jesus kau. Nak tawasul dengan pokok. Siapa dia ayat lagu tu tawasul dengan pokok, tawasul dengan apa dia? Dia mereka. Faham menurut kaedah kita kata kalau benda lagu tu boleh. Oh, dia kata hari tu demo fitnah siapa dia? Ustaz Kufadi dia kata Ustaz Kufadi menyuruh tawasul dengan pokok. La ilaha illallah. Dia tanya kita, katanya Ustaz Kufadi kata, dia tanya kita, kalau lagu tu boleh tawasul dengan pokok. Kalau dah cukup syarat dia apa dia, apa tak ada masalah. Dia kata kita pun astagfirullahalazim. Tu kata siapa dia kata Wahabi baik. Siapa dia kata Wahabi baik, siapa dia kata Wahabi itu bijak. Tak perlu bijak. Sekali pun dia dapat 15 PhD. Duduk lagu tu. Jumuk otak dia. Siapa dia kata dia baik? Nampak yang muka senyap lagu tu. Penjahat saja. Siapa dia kata Wahabi beradab? Tak ada adab yang dulu, kurang ajar yang dulu lagi. Tertipu belakang. Diam-diam ubi berisi. Nampak? Dia makan dalam panggil. Tu perangai pokok dia. Bila masuk, kita tawasul dengan Jesus pula. Kalau abang kata, dah kalau gitu boleh. Perok. Ustaz Muhaizat menyuruh tawasul dengan Jesus dia pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soalan. Permasalahan orang Islam yang letak atas orang kafir. Masalah orang kafir masuk dalam orang Islam. Di antara kesesatan Wahabi adalah ayat turun kepada orang kafir, dia kata kepada orang Islam. Ayat orang Islam waktu turun kepada orang kafir. Habis betul kata lagi. Tengok perbuatan saat ni. Benda sama, jelas, serupa dah. Kita tengok, tak ada serupa. Tapi orang ni Islam, orang ni kafir. Kecek serupa. Orang ni Nabi Isa menghidupkan mati. Tapi orang ni Islam, orang ni kafir. Dia lain. Kerana apa? Kerana Islam dan agama itu qarinah, dia panggil. Satu benda yang kita faham apabila dia orang Islam, kita faham maksud dia tu apa. Wallah. Apa Wahabi takut tawasul? Sebab dalam hati dia dah rasa ada makhluk boleh memberi kuasa. Sebab tu kamu tawasul, nampak dia pula kuat. Kita orang Islam, orang ahli sunnah, petang hari lagi kata Tuhan belaka-belaka, tak ada makhluk, tak ada kuasa. Sebab tu kita tawasul dengan apa dia pun siapa. Benda tu hidup kau mati, kita tawasul dengan siapa Tuhan kan tak. Wahabi kata tak hidup boleh tawasul, tak mati tak boleh. Sebab dia etikot masa hidup ada kuasa makhluk. Tu punuh awal lagi. Tu orang panggil punuh dari telur lagi. Wallahu a'lam al-Fatihah.